Pernah tak korang dengar kisah gadis yang bila ditikam, darah dia keluar putih? Bukan susu tahu darah putih. Inilah kisah legenda paling popular di Langkawi. Kisah Mahsuri. Dulu-dulu masa Langkawi belum ada hotel 5 bintang lagi. Tinggallah seorang gadis cantik, baik hati. Nama dia Mahsuri. Cantik dia tuh. Kalau nyamuk pun nak gigit, nyamuk pun rasa bersalah, weh. Dia ni anak kepada Pandak Maya dan Makanda Kalang. Orang Siam yang pindah ke Langkawi nak hidup aman. Mahsuri kawin dengan pahlawan kampung, Mat Deris. Tapi Mat Deris ni asyik keluar perang. Jadi Mahsuri duduklah seorang ke kampung. Disebabkan dia ni baik dengan semua orang, adalah yang tak puas hati, terutama isteri ketua kampung. Dia ni kuat cemburu. Dia tuduh Mahsuri ada hubungan dengan pemuda lain. Padahal Mahsuri cuma tolong orang je. Tapi fitnah ni cepat merebak, kalah wifi. Tanpa bukti Mahsuri dijatuhkan hukuman mati. Dia minta dibunuh-bunuh keris keluarganya sendiri. Bila ditikam, darah putih keluar. Tanda dia tak bersalah. Semua orang pun terkejut. Sebelum meninggal, Mahsuri bersumpah, Langkawi takkan aman 7 keturunan. Dan percaya tak, lepas tu Langkawi diserang, terbakar dan jadi pulau sunyi berpuluh tahun. Jadi moralnya, jangan suka dengar fitnah. Kadang-kadang yang paling senyum tu, hatinya paling suci. Dan kalau nak komen pasal orang, pastikan darah kita bukan putih dulu. Ingat fitnah boleh bunuh, tapi kebenaran tetap hidup sampai hari ini. Itu sebab Langkawi bukan sekadar pulau pelancongan, tapi pulau penuh pengajaran.